Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, kau dah tahu video apa yang aku nak buat kan? Ya, ini dia. Okay, so ini am aku. Ni masa aku beli kosong aku just beli am saja. Ni am baru tau, bukan second. Bukan second. The HLY lah, HLY. Boost depan kena beli asing, adjuster kena beli asing, batang sharp pun kena beli asing. So kalau kau beli ni arm kosong je, yang ni kau kena beli asing. Ni beli asing. Boost depan ni pun kena beli asing. So harga untuk arm saja, arm kosong ni saja RM200. Tak termasuk dengan harga ni semua. Tak termasuk. Okay, mesti kau pelik kan, kenapa ada arm je, mana barang lain. Okay, sekejap. 1, 2, 3. So ni barang yang ada depan mata korang, yang korang tengok. Ni hub 5 speed. Okay, hub 5 speed. Ni LC punya, LC 5 speed, yang berharga RM19. Tak siap bearing bearing tambah RM5. RM5 aku rasa, RM5. Ini special bearing tu, PMP punya. Ni mahal, dalam satu ni RM10. Ni untuk sport rim, aku beli 2, kiri dan kanan, dalam RM20 lah. Macam biasa, boost tengah, PMP, boost belah kiri, boost dalam sprocket, dan boost belah kanan. So tu je lah. Okay, so aku nak pasang. Mungkin korang akan banyak layan timelapse je lah. Bila aku dah pasang, aku akan tunjuk sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Jarang buat video Amway ni. Dia pakai drum. Drum ke hard landing ke sama je lah, apa-apa pun. Bayangkan orang akan pakai sport rim 3 batang, ataupun apa-apalah sport rim yang di belakang kan. Tapi aku buat yang untuk hard landing. Kita kreatif sikit. Kita cuba. Tak salam, cuba. Jom. Susah betul nak buka skru mono. Buka pun pakai spring boleh buka. Tapi tu kesian tangan bapak aku. Kena dia ketuk-ketuk ni, tangan dia tersepit. Darah. Tapi dia tak keluar, dia macam pecah dalam. Nak buka ni punya pasal lah. Kau ni aku geram betul. Hey, aku nak masuk tadi. Ini lepas. Ini tak lepas lah, sebab dia punya tu, dia terkeluar sikit. So aku kena ke dalamkan sikit. Tengah buat kerja, aku tak tahu tangan aku. Ya, kalau buat kerja tak betul. Buat kerja dengan gelojoh. Pedih-pedih geli baik.
Banyak lah. 2 hours later. Gila. Sorry lah aku tak tunjuk video sebab lama sangat. Aku pun penat. So dah siap. Ni yang bus ni, batang syap ni. Ni batang syap belakang LC tau. Kau masuk depan. Sebab dia panjang. Dia panjang. Kalau kau pakai bus batang syap, masih bus saja. Ada batang syap lah. Ni batang syap LC depan. Dia pendek. Nanti kalau kau pakai, kau ikat ngam-ngam ataupun terkeluar sikit. Baik kau pakai yang syap belakang, kau bawa ke depan. Aku cakap benda mencungap. Ni semua sama. Nak bagi arm ni sama rata. Tu adjuster rantai LC punya. Sebelah sana nampak tak? Sama je. Ni adjuster rantai yang LC punya kat belakang tu. Kau tahu kan? Bawa ke depan, belah dalam, kiri kanan, baru dia sama. Baru ni boleh masuk. Kalau tak boleh masuk. Confirm senyit-senyit susah nak masuk. Ni senang sikit nak masuk. Penat. Mencungap sprocket ni aku nak masuk dekat apa ni, 5 speed. Ni beza 5 speed mana tak tahulah. Ni 5 speed, ni aku pegang ni. Ini 4 speed. Dia nipis sikit. Ini 5 speed. Dia lebar. Besar sama. Tu je perbezaan dia. Okay, aku nak pasang ni dulu. Kau layan je lah Ini pisang guys. Gentle. Okay, ni batang bus yang standard tau. Bus standard lepas boleh masuk. Tapi ni bus PMP punya tak boleh masuk. Sebab kau tengok dalam ni, nampak tu ada macam dia punya apa, hat dia boleh masuk. Banyak betul lah kena modi. Ni untuk sport rim LC lah. Kalau kau pakai SP ke apa, 3 batang untuk disc ke, tak ada masalah. Ni aku nak kena lay ni. Ni pun aku nak kena potong, bagi sama rata. Biar ada sama rata dengan ini. Ni wipe nya. Setahu aku kalau ni dia 3 batang ke 6 batang, dia tak payah potong kot. Untuk sport
Sambung. Tak manis lah, tak belakang-belakang. Nanti aku beli rantai baru. Motor pun dah kotor. Nak pergi basuh sekejap. Basuh sendiri je, lebih puas hati. Ya, mungkin sampai situ je video aku untuk Am ni. Dan untuk drum ni mungkin next content. Okay, bye. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum.